Hello dan selamat datang. Hari ni kita nak kupas pasal satu bintang, tapi bukan sebarang bintang. Bintang ni seorang-seorang je dah pegang 99.8% daripada keseluruhan jisim sistem suria kita. Ya, kita akan bercerita tentang nadi utama kejiranan kosmik kita, iaitu Matahari. Pernah tak anda pandang ke langit dan terfikir, apa sebenarnya bola api gergasi yang bagi kita haba dan cahaya ni? Jom kita rungkai persoalan ni sama-sama. Okey, ini dia peta perjalanan kita untuk fahamkan rahsia matahari. Mula-mula kita tengok peranannya sebagai pusat sistem kita. Lepas tu kita bedah siasat sikit, tengok apa resepinya. Kemudian kita masuk ke dalam, ke terasnya untuk faham enjin dia. Kita akan rasa juga sejauh mana jangkauannya dan akhir sekali kita belek kat pengenalan rasmi matahari. Baiklah, jom kita mulakan. Perhentian pertama, kita nak faham peranan matahari sebagai bintang utama dalam sistem kita. Matahari ni, dia bukan sekadar sebahagian je daripada sistem suria tau. Boleh kata, dialah punca kewujudan sistem ni. Cuba bayangkan, jisim dia sahaja dah 99.8% daripada semua benda dalam sistem suria. Disebabkan jisim yang sangat-sangat besar inilah tarikan graviti dia jadi super kuat. Dia yang kunci semua planet, asteroid, komet, semua tu dalam orbit masing-masing. Kalau tak ada dia, kita semua ni dah lama terapung entah ke mana dalam angkasa. Jadi betul lah, dialah nadi sebenar untuk kita semua. Okey, sekarang jom kita tengok pula bahan-bahan yang membentuk gergasi ni. Agak-agaknya, apa resepi nak buat sebiji matahari ya? Dan resepinya sebenarnya simple gila. Tengok je komposisi dia ni. Hampir semua sekali tu cuma dua gas paling ringan dalam alam semesta, hidrogen dan helium. Hidrogen je dah 3/4 daripada keseluruhan jisim dia. Korang bayangkan? Betul tu. Kalau kita campurkan kedua-duanya, hidrogen dengan helium, dah jadi 98% daripada matahari. Baki 2% yang sikit tu je, barulah unsur-unsur lain. Jadi, apa yang paling penting untuk kita ingat ialah, bintang kita ni, pada dasarnya, hanyalah sebuah berbola gas gergasi yang teramat panas. Jadi, ingat bahan utama dia hidrogen. Tapi macam mana pula gas yang simple macam ni boleh hasilkan tenaga yang, wow, dahsyat gila? Jawapan dia ada kat bahagian paling dalam, kat teras dia. Okey, sekarang kita nak terjun masuk ke bahagian yang paling dalam dan paling ganas kat matahari. Jom kita masuk ke pusatnya yang berfungsi macam satu enjin nuklear gergasi. Dan inilah dia proses magic yang hidupkan matahari, pelakuran nuklear. Cuba bayangkan, tekanan kat pusat matahari itu kuat sangat sampaikan dia boleh perah atom-atom hidrogen sampai bercantum jadi helium. Dan proses ni dilepaskan jumlah tenaga yang tak masuk akal banyaknya. Proses ni boleh kita ringkaskan jadi 3 langkah je. 1, kena ada keadaan yang super ekstrim kat teras dia, suhu dan tekanan yang kita pun tak boleh nak bayangkan. 2, dalam keadaan macam tu, hidrogen yang jadi bahan api ni akan dipaksa untuk bercantum jadi helium. Dan yang ketiga, proses ni akan lepaskan tenaga yang tersangat-sangat banyak dalam bentuk haba dan cahaya. Dan inilah sebabnya kenapa semua ni penting untuk kita kat bumi. Tenaga yang terhasil dari setiap satu tindak balas ni, dia akan bergerak keluar dari teras matahari, travel jauh-jauh dan akhirnya sampailah ke bumi. Tenaga inilah yang bagi kita cahaya untuk kita nampak dan haba yang membolehkan kita dan semua hidupan lain wujud. Tapi kan, jangkauan matahari ni bukan setakat cahaya dan haba je. Dia sebenarnya secara aktif menghembus keluar dan membentuk persekitaran kat seluruh sistem suria kita. Okey, selain cahaya, matahari ni juga sentiasa lepaskan satu aliran zarah bercas. Benda ni kita panggil angin suria. Anggap je macam nafas matahari yang tak pernah berhenti berhembus ke semua arah. Aliran inilah yang cipta satu macam gelembung pelindung magnetik gergasi keliling sistem suria kita yang nama dia heliosfera. Dan laju dia macam mana pula? Angin suria ni meluncur melepasi kita kat bumi dengan kelajuan purata 1,5 juta kilometer sejam. Bayangkanlah, kelajuan gila ni memang bukti kuasa sebenar yang bintang kita ni lepaskan tak terhenti. Haba matahari yang panas membahang ini pula, dia macam seorang pengukir kosmik. Dulu, masa sistem suria kita baru nak terbentuk, haba dari matahari ni tiup semua gas-gas yang ringan jauh dari kawasan dekat dengan dia. Hasilnya, kita dapatlah planet-planet berbatu yang padat kat bahagian dalam, macam bumi dan Marikh. Tapi kat kawasan yang jauh sikit, yang tak panas sangat, planet macam Mushtari boleh pegang gas-gas ringan tu. Sebab itulah diorang boleh membesar jadi gergasi gas.
Okey, kita dah jelajah bahagian dalam dan luar matahari. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana ahli astronomi kelaskan dia secara rasmi dalam alam semesta ni. Ini dia kad pengenalan rasmi matahari. Secara teknikalnya, dia ni bintang jenis kerdil kuning G2. Bunyi macam special kan? Tapi sebenarnya agak biasa je dalam alam semesta ni. Tapi, klasifikasi populasi 1 ni, yang ini ada cerita menarik kat sebalik dia, pasal asal-usul matahari. Jadi bila kita kata dia bintang populasi I, maksudnya matahari ni macam bintang generasi kedua atau mungkin ketiga. Dia terbentuk daripada sisa-sisa, habuk dan gas yang ditinggalkan oleh bintang-bintang generasi pertama yang dah lama meletup dan mati. Dan sisa-sisa inilah yang kaya dengan unsur-unsur yang lebih berat. Unsur-unsur ni ialah bahan yang sama yang membentuk planet berbatu macam bumi kita. Dan ya, setiap satu atom dalam badan kita semua, kita ni sebenarnya diperbuat daripada debu bintang. Jadi, itulah dia bintang kita. Sebuah kerdil kuning yang nampak biasa je, tapi sebenarnya sangat kompleks dan sangat berkuasa. Dan bila kita fikirkan balik, kalau bintang kita yang biasa ni pun dah cukup menakjubkan macam ni, cuba bayangkan, apa lagi keajaiban yang tersembunyi kat luar sana di antara berbilion-bilion bintang yang lain.